Guys, hari ni Aveta ada launching motor. Ada 2 biji. Ini adalah Bellagio 125. Kalau kita tengok motor ni, okay, dia macam motor-motor style-style Vespa, style yang moden lah. Okay, Aveta mungkin dia ambil inspirasi daripada jentera-jentera Itali. So design dia macam lebih kurang Vespa. Side mirror dia bulat mat, memang ikonik. Okay, ada lambang Aveta sini. Lampu dia pun dah siap LED. Spesifikasi Vespa modern. Okay, kita tengok detail sikit. Ini windshield dia. Memang nice lah. Windshield ni korang tak payah ni lah, tak payah beli lah. Memang beli motor tu dapat ni. Ni memang ikonik lah. Okay, Vespa style. Okay, motor ni dilengkapi dengan brake disc lah. Depan comel je disc kan. Ini twin port lah. Macam 125Z lah pula kan. 2 port. Fork dia depan, wah, pasal dia kembang sikit Style lah, estetik. Untuk belakang masih pakai brake drum lah. Motor ni memang boleh kata dibina untuk jarak dekat dan sederhana. Nak bawa dalam town ke kan, nak yang muda tu bawa awet ke, ini untuk bawa awet-awet lah. Kalau tak takut kan, boleh pegang ni lah. Janganlah bawa laju kalau bawa awet korang ni pun. So motor ni overall dia memang Vespa look. Kalau tengok memang style lah. Depan sampai belakang memang ikonik ada punya style. Bawah seat dia mantap lah. Okay, jap, kita tengok meter dia jap. No, digital meter. Memang betul-betul moden lah. Kau boleh tengok sini, okay, untuk throttle dia, ngam juga rasa throttle dia. Swiss dia pun macam-macam mel je. Ni pula untuk belah kiri. Okay, feeling dia okay jugalah. Firm jugalah feeling Swiss dia. Okay, dia ada tempat storage juga. Comel storage dia. Apa boleh simpan dalam ni, tak tahulah apa. Phone good, okay. Dalam storage ni ada USB, ada Type-C, so jangan risau lah. Okay guys, inilah dia Aveta 125 Bellagio. Okay, yang baru ni guys.